Kau tahu, ada benda yang kelakar lah. Macam ni, kalau anda kata kereta, anda kata ada masalah kereta lah. Bila kita on kunci, meter minyak ni macam ada naik kan. Sebelum ni dia turun lagi. Meter minyak tu macam ada naik. Kadang bila tak boleh hidup, cuba try isi minyak dulu. Isi minyak macam owner cakap kat kita orang, ada minyak. Yelah, kita orang pun tak nafikan sebab meter tu pun naik kan. Lepas tu kita orang pun check lah pelak, check benda lain. Semua bila check benda lain tu, semua elok. Jadi kita orang suspect minyak ni tak ada fuel pump tak jalan kan. Sebab minyak fuel pump tak jalan. Lepas tu kita orang dah check fuel pump. Betul, tangki tu memang kita orang buka nak check fuel pump tu kosong langsung, tak ada minyak. Bila tak ada minyak, kita terpaksa isi minyak dulu lah. Isi minyak boleh hidup. Jadi kos-kos macam ni kita terpaksa cas lah. So, yelah kita check semua kan. Fuel pump, lepas tu pelampung tu kita check. Pelampung tu ada gila sikit lah. Itu yang jadi bila kita start ni ada naik sikit. Jadi siapa-siapa ada kereta yang tiba-tiba mati, isi minyak dulu, baru kita buat benda apa lain. Benda lain lah, maksudnya takut kadang ada masa tak kisahlah kereta apa korang pakai. Kadang meter tu dia tak betul. Meter ni tak betul ke apa kan. Kita ingat ada minyak. Bila jadi macam tu, dah makan kos towing, makan kos kita check. Kita check ni pun kenalah bayar juga kos tu sebab kita buka semua tu masa kan. Dapat tu apa-apa isi petrol dulu. Kalau sebelum nak hantar bengkel, check dulu.